Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rashika Nur Ain binti Rashidi dari PPS 11. Hari ini saya akan membentangkan laporan penilaian mata bagi murid ketidakupayaan penglihatan. Bagi kes saya, Ahmad Danish ini adalah berumur 9 tahun yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Penglihatan Setapak. Kategori ketidakupayaan adalah ketidakupayaan penglihatan iaitu low vision. Ahmad Danish ini dilahirkan pramatang dan mengalami masalah retinopati of prematurity yang menyebabkan kerosakan pada retina. Dia boleh melihat bayangan dan warna terang, tetapi menghadapi kesukaran membaca tulisan kecil serta mengenal bentuk dari jauh. Kepentingan penilaian kesihatan mata bagi murid ketidakupayaan penglihatan adalah yang pertama sekali mengenal pasti tahap penglihatan sebenar murid. Penilaian kesihatan mata penting untuk menentukan tahap sebenar keupayaan penglihatan murid. Melalui proses ini, pihak sekolah dan pakar dapat mengenal pasti sama ada murid memerlukan alat bantu penglihatan seperti kanta pembesar, teleskop kecil atau alat bantu optik lain bagi membantu proses pembelajaran. Yang kedua adalah menyediakan intervensi pendidikan yang sesuai. Keputusan daripada penilaian kesihatan mata digunakan oleh guru pendidikan khas untuk merancang dan menyesuaikan strategi pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid. Contohnya, bahan bercetak tulisan besar, bahan bacaan braille serta alat bantu visual dapat membantu murid belajar dengan lebih berkesan. Seterusnya, dapat mengesan perubahan atau kemerosotan penglihatan. Penilaian kesihatan mata yang dijalankan secara berkala membolehkan pengesanan awal terhadap sebarang perubahan atau kemerosotan tahap penglihatan murid. Pengesanan awal ini penting supaya langkah rawatan dan pencegahan dapat dilaksanakan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Selain itu, membantu dalam kualiti hidup murid dengan bantuan visual dan sokongan yang betul hasil daripada penilaian mata yang tepat, murid berkeperluan pendidikan khas penglihatan dapat menjalani aktiviti pembelajaran serta kehidupan seharian dengan lebih berdikari, yakin diri dan berfungsi secara optimum dalam menyesuaikan persekitaran sekolah dan masyarakat. Proses saringan dan ujian mata. Konsep dan pelaksanaan saringan pelihatan ialah satu proses awal untuk mengenal pasti sama ada seseorang individu mempunyai masalah penglihatan yang memerlukan pemeriksaan lanjut. Pelaksanaan saringan dilakukan oleh pengawal perubatan, optometris atau guru pendidikan khas terlatih. Langkah pelaksanaannya termasuk pemeriksaan latar belakang kesihatan mata, pemeriksaan tingkah laku visual murid di bilik darjah, pelaksanaan ujian saringan asas menggunakan instrumen tertentu dan juga rujukan kepada pakar oftalmologi jika didapati ada masalah serius. Jenis saringan dan instrumen ujian penglihatan. Yang pertama sekali adalah ujian ketajaman penglihatan. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kejelasan penglihatan pada jarak tertentu. Ujian ini menggunakan carta Snellen atau carta Lee simbol untuk kanak-kanak. Murid diminta membaca huruf atau simbol pada carta dari jarak 6 meter. Seterusnya adalah ujian medar penglihatan. Ujian ini digunakan untuk menilai sejauh mana murid dapat melihat objek di sekeliling tanpa menggerakkan mata. Ujian ini menggunakan perimeter atau confrontation visual filters. Murid menatap titik tengah dan melaporkan apabila objek muncul di sisi penglihatan. Pemeriksaan ini menggunakan ophthalmoskopi menilai keadaan dalam mata seperti retina, saraf optik dan salur darah menggunakan ophthalmoskop. Dilakukan oleh doktor mata dengan menyorot cahaya ke dalam mata untuk melihat struktur dalaman. Seterusnya, ujian pergerakan mata. Ujian ini menguji keupayaan mata bergerak bersama secara selaras menggunakan cahaya penunjuk. Pemeriksa menggerakkan cahaya ke pelbagai arah dan memerhati gerakan mata murid.
Menilai keberkesanan ujian penglihatan. Yang pertama sekali adalah ujian ketajaman penglihatan iaitu Snellen chart. Paling asas dan berkesan dalam mengukur kemampuan melihat huruf atau objek kecil. Namun mungkin kurang sesuai untuk murid yang belum mengenal huruf. Seterusnya adalah ujian medan penglihatan. Sangat penting untuk mengenal pasti kehilangan penglihatan sisi peripheral loss atau berkesan untuk menentukan sejauh mana murid dapat mengesan pergerakan di sekeliling. Yang ketiga adalah ophthalmoscopy. Ujian ini dapat mengesan kerosakan retina, saraf optik atau tanda-tanda penyakit seperti retinopathy of prematurity dan glaukoma. Paling tepat tetapi memerlukan pakar mata untuk melaksanakan ujian ini. Kesimpulannya, kombinasi ketiga-tiga ujian ini memberi gambaran menyeluruh tentang tahap dan punca ketidakupayaan penglihatan seseorang murid. Hasil penilaian kesihatan mata ke atas kes Ahmad Danish adalah ketajaman penglihatan iaitu 6/60 pada kedua-dua belah mata. Penglihatan jauh yang lemah hanya mampu mengenal bentuk besar dan juga warna terang. Medan penglihatan yang sempit pada kedua-dua sisi. Kehilangan penglihatan periferi, ophthalmoscopy retina menunjukkan paruh ROP, kerosakan kekal pada retina disebabkan peramatan. Pemeriksaan tambahan tiada respon terhadap cahaya samar, tahap low vision sederhana ke teruk. Untuk rumusan dan cadangan intervensi, yang pertama sekali adalah intervensi pendidikan. Menggunakan bahan bercetak huruf besar dan juga kontras tinggi, boleh menyediakan pembelajaran braille asas menggunakan alat bantu optik seperti magnifier atau CCTV video magnifier. Untuk rawatan dan juga susulan, pemeriksaan susulan setiap 6 bulan oleh pakar oftalmologi, rujukan ke Low Vision Rehabilitation Center untuk latihan orientasi dan mobiliti. Untuk sokongan psikososial, galakkan ibu bapa terlibat dalam latihan penglihatan di rumah, beri sokongan emosi dan juga motivasi kepada murid agar yakin dengan kemampuan diri. Kesimpulannya adalah penglihatan kesihatan mata amat penting bagi murid seperti Ahmad Danish ini kerana ia bukan sahaja mengenal pasti tahap ketidakupayaan penglihatan tetapi juga membolehkan perancangan intervensi pendidikan dan rawatan yang tepat. Pelaksanaan saringan dan ujian penglihatan yang sistematik menggunakan instrumen seperti carta Snellen, ujian medan penglihatan dan ophthalmoscopy membantu pihak sekolah dan juga pakar mata bekerjasama dalam meningkatkan keupayaan pembelajaran dan kualiti hidup murid berkeperluan khas pendidikan penglihatan.